Ujian darah anda normal, tapi kenapa badan masih rasa lesu, sakit-sakit badan, rasa tak sedap hati dan rasa macam ada something yang tak kena. Mungkin ada sesuatu yang kita terlepas pandang. Kebanyakan ujian darah yang biasa kita buat tidak menunjukkan tanda keradangan kronik yang boleh membawa kepada penyakit metabolik sindrom seperti serangan jantung, diabetes dan juga stroke. Hati-hati, jangan ambil mudah. Di video ini, saya akan berkongsi kepada anda 4 jenis ujian darah yang penting yang boleh membantu kesan keradangan dalam badan. Jom kita fahami ujian darah ini yang boleh mendedahkan tahap kesihatan dalaman kita yang sebenar. Yang pertama, ujian homocysteine. Homocysteine ini secara ringkasnya adalah sejenis protein amino asid dalam badan yang perlu ditukar kepada bentuk lain. Tapi untuk proses ini berlaku, kita memerlukan vitamin B yang tertentu, terutamanya folic acid iaitu B9, pyridoxine B6 dan juga methylcobalamin B12. Selain itu, variasi genetik MTHFR juga boleh mempengaruhi metabolisme homocysteine yang menyebabkan parasnya lebih tinggi dalam sesetengah individu. Kalau kita tak cukup vitamin B ini, homocysteine boleh terkumpul dan paras homocysteine yang tinggi dikaitkan dengan risiko penyakit jantung dan keradangan kronik.